KL punya bibir ni daripada dulu memang tak pernah ada hitam-hitam ke? Ada KL dapat soalan macam tu. KL cakap, taklah. Dulu sebelum KL ada kilang kosmetik sendiri ni, bibir KL ni memang hitam-hitam juga ni ke atas ni. Tapi lama-lama KL pakai ni Magic Lipstick House Cosmetic ni, Magic Treatment, Lip Balm Treatment ni kan, KL pakai 2 kali satu hari, siang dan malam sebelum tidur. So bila pakai ni, lama-lama bibir jadi pink dan dia dah jadi kurang nak kering tu. So pakai dia senang je macam ni. Tengok Kak tunjuk contoh ya. Satu. Tengok, pakai satu layer je. Guys, cuba tengok ni. Pakai satu layer je, dia terus jadi moist. Ni tak ada minyak ni guys. Ringan, tak rasa hawa ni. Dia terus jadi bentuk bibir you, warna bibir you jadi pinky-pinky macam tu. Kat atas ni tak pakai. So yang paling penting kan, Magic Lipstick ni, dia boleh rawat bibir hitam. Lepas tu bibir yang kering, bibir yang orang kata sensitif, merekah lah, bibir berdarah tu, dengan satu item ni saja. And yang paling penting kan, dia ada halal JAKI Malaysia. Pakai kat bibir, you minum air, you makan apa tertelan masuk dalam perut, jangan risau. Sebab dia dah ada halal JAKI Malaysia. Kilang sendiri pula tu Kak Ceras. Nampak ni? Automatik macam bibir jadi macam seksi-seksi macam tu. Atas tak pakai lagi Atas tak pakai lagi. Tengok bawah-bawah. Kan? Yang paling penting hati banyak senang. Produk yang pakai ni ada halal JAKI Malaysia. Boleh bawa solat. Ni kan kalau musim-musim haji ni, ya Allah, ramai gila orang beli ni. Kalau musim haji ni sold out tau. Sebab dia nak treatment bibir kering ni. Kalau korang malas nak pakai lipstick, warna-warna yang ada lip matte lah whatever, pakai ni je. Dah cantik keluar, tak payah pakai lipstick apa-apa. Okay. Korang dengan cerita selalu sold out. Bukan senang nak dapat produk yang ada halal JAKI kat market. Korang cuba tengok kat market, ada logo halal JAKI. Susah kan nak dapat Sebab 80% produk kat market ni buat dekat China tu. Yang ni kilang 100% Muslim Kak Ceras. Ada halal JAKI Malaysia. Lepas tu guna teknologi Korea yang halal pula tu. Korang nampak tak bibir tu? Just pink, comel je kan. Sihat. Korang tak nak ke bibir sihat? Cepat. Selalu sold out ni. Murah pula tu. Cepat beg kuning kat bawah. Saya dah cantik. Awak bila lagi? Dengan produk halal JAKI ni. Thank you. Bye.